Ada yang pelik. Dia tanya saya, pengarah PRN kah? Saya tanya kenapa cakap macam tu. Dia kata jarang situasi sebuah parti memberi ruang dan peluang kepada anak muda yang bakal mendominasi kepimpinan negara 30-40 akan datang duduk di tempat yang paling penting dalam pergerakan pilihan raya negeri. Untuk yang tidak tahu lagi, sayalah Muhammad Fauzi Muhammad Bashir. Gambar saya ada dekat poster. Kalau tak cukup bergambar dengan poster, kejap lagi saya turun, kita selfie sama-sama. Boleh tak boleh? Pilihan Raya Negeri Sembilan ni sebenarnya unik. Dia hadir tepat pada masa dan ketikanya hati dan perasaan kita ni di tempat yang paling terpencil pun tak tahan dengan melihat situasi semasa yang semakin hari semakin tidak menyenangkan. Saya pun kadang-kadang terfikir, dekat sana mengumumkan bertanding solo. Kalau kita tengok dekat negeri lain pun ada juga yang beri kata-kata dua yang betul-betul tegas, kami akan bertanding solo. Tapi dekat persekutuan masih berpeluk berdakap. Kadang-kadang kita pening, betul ke nak bawa agenda sebenar ataupun sekadar bertanding hanya mempertahankan kursi. Tempoh 3 tahun yang lepas bukanlah lama pun, tetapi dalam tak lama tu sebahagian kita mungkin lupa berapa banyak yang kita dengar janji-janji manis digencarkan. Bahasa terbaru mereka adalah diluncurkan oleh Pakatan Harapan, seolah-olah mengembalikan keadaan yang ada sekarang boleh menjadi ideal state, ideal situation. Tetapi hakikat dia bukan kata menghampiri ke arah apa yang dijanjikan, bahkan untuk sebahagian perkara bertentangan apa yang dia janjikan. Ini masa dan ketikanya sebagai sebuah negara demokrasi, setiap daripada penduduk yang layak untuk mengundi diberi pilihan. Saya rasa letih mendengar janji-janji yang akhir sekali jauh menyimpang daripada apa yang dijanjikan. Orang undi suatu masa dulu, akibat kepercayaan kita kepada mereka telah didustakan secara terang-terangan. Saya tak berapa risau kalau dengan melihat penggerak-penggerak yang ada pada hari ini. Saya rasa yang mana depan saya ni, baik yang muda atau yang tua, ajak tengah malam pun hadir. Betul tak betul? Itulah kualiti yang kita ada dalam Parti Berjasa. Selain penguasaan dalam pelbagai bidang, kepakaran-kepakaran yang kita ada dalam pelbagai bidang, keikhlasan dalam memberi sesuatu, tak dapat saya nak gambarkan betapa bersyukurnya saya diletakkan di posisi yang di bawah saya. Yang mendukung pergerakan kita ini adalah orang yang ikhlas kerana Allah SWT. Seterusnya, saya juga nak menyebutkan satu perkara. Keadaan politik yang berlarutan seperti mana tuan-tuan perempuan lihat sekarang telah pun saya rasa perlu dinoktahkan dengan segera. Sebagai seorang pemuda yang diberi kepercayaan untuk memimpin, saya berterus terang nak mengajak tuan-tuan perempuan sekalian, kita seharusnya pergi kepada idea politik baru. Tolong kita fikir sejenak. Bersama saya kita fikir sejenak. Yang lama-lama ni kan, usia pun dah lanjut lah, kita kata ahli politik. Dari zaman dia belia pun muka dia, kejap-kejap dia menteri, kejap-kejap dia pemangkang. Sudah-sudahlah. Keperluan negara ini perlu difikirkan sampai ke 30, 40, 50 akan datang. 50 tahun akan datang. Secara logik akalnya tidak akan ada lah yang mampu kuat sampai ke situ. Tetapi pendekatan polisi apa yang ditawarkan lebih kepada individu yang hanya ingin mengekalkan kuasa beliau dan sahabat-sahabatnya dalam kancah politik tanah air. Rugi ke tak rugi? Apabila disebutkan lagi politik cara lama, walot, tidak ada manusia yang membaca perkembangan politik semasa boleh menidakkan perkara ini. Akhir sekali yang naik-naik hanyalah boneka kepada wallet yang kita yakin dan percaya dialah yang memastikan ekonomi parti itu berjalan. Dia berjuang menyembah wallet ataupun untuk rakyat. Perkara begini harus kita ungkapkan ulang dan ulang. Sampai bila akhir sekali kita hanyalah mangsa biasan daripada permainan yang mereka caturkan. Kita kena usaha, kumpulkan, bersama-sama kita gerakkan dengan gabungan parti-parti politik lain yang seiringan, sejalan dengan kita untuk menoktahkan kepimpinan Pakatan Harapan di Negeri Sembilan. Kadar keluar mengundi untuk Negeri Sembilan, terutamanya daripada bangsa Melayu, sangat membimbangkan. Jadi yang depan saya ni adik kakak, tuan-tuan, puan-puan, setiap daripada tuan-tuan ini ada pengaruh yang besar kepada hidup seseorang di luar sana. Ajak
keluar mengundi. Hari-hari komplain, hari-hari marah, kejap-kejap pekerjaan tak cukup, dia marah kerajaan. Kemudian, apa lagi tak cukup? Beras tempatan tak jumpa. Kita bising lagi, kos sara hidup yang makin meningkat. Betul tak betul? Bagi tahu saya benda apa yang turun? Hujan saja yang turun. Yang lain semua naik. Untuk betul-betul nak menoktahkan kesengsaraan yang kita hadapi, terutamanya mereka yang jauh diuji dengan kemiskinan, keluarga yang tidak mempunyai kelengkapan yang cukup, ataupun mungkin ada anak-anak yang perlu diberi perhatian khusus, kurang upaya dan sebagainya. Gunakanlah peluang kita untuk mempraktiskan peranan setiap individu dalam negara berdemokrasi ini untuk memilih pemimpin yang selayaknya memimpin Negeri Sembilan. Boleh tak boleh? Keluar mengundi. Apa jadi pun keluar mengundi. Saya menyeru tuan-tuan perempuan hadirin pada hari ini, kita gunakan kuasa kita untuk memilih calon yang betul-betul layak meletakkan Negeri Sembilan di tempatnya. Negeri Sembilan kalau kita tengok dengan apa yang ada, sumber ekonomi, sumber bumi yang ada di Negeri Sembilan, kedudukannya yang strategik tak begitu jauh dengan mana-mana bandar terdekat. Sepatutnya kita boleh pergi jauh berbanding dengan negeri-negeri jiran kita. Dengan itu sukalah saya nak menyebut, sebenarnya aspirasi kita adalah untuk menjadikan Negeri Sembilan maju dan beradab.